link yang korang buat tu dia akan direct kepada Shopee. Just beli macam biasa. Assalamualaikum, welcome back to Wayne Channel. Aku Kalam dari Just Do Studio. Okay, pasal sebelum ni aku dah share pasal macam mana buat Shopee Affiliate. Hari ni aku akan share macam mana korang nak buat website yang boleh link daripada IG ke, daripada YouTube ataupun korang dari Facebook ke apa. Link yang korang buat tu dia akan direct kepada Shopee. Di sini aku akan tunjuk bila korang macam klik ni, contoh korang dah share video, dah buat review apa semua, orang klik link, dia akan bawa direct kepada Shopee. Just beli macam biasa. Dia kalau orang nak beli, dapatlah income kan. Cara nak buat pula collection thumbnail tu, korang pergi pre-profile, Shopee Affiliate Program, pergi account. Okey, korang nampak macam ni. Okey. My collection. My collection nampak. Ini yang aku dah buat lah. Pergi my collection setting. Memang korang kalau first pun dia akan ada my collection setting. First korang kena buat my collection URL. My collection URL ni korang akan dapat begini. Okey, macam aku buat Kalam Just Do. Kalau korang nak nama apa-apa pun boleh. Contohlah korang nak buat barang baik ke, nak buat apa-apa, senang je, buat je apa-apa nama yang korang suka. Dia boleh ubah nama kat belakang je. Okay, aku tak save lah sebab aku memang dah buat kan. Bila tu dah settle, korang just copy link ni, pergi korang punya IG, profile korang, edit, lepas tu korang share link. Korang pergi IG, just share link, settle. Okay, contoh korang nak macam ni macam lalu serabut lah, macam korang nak lagi proper. Kalau contoh korang nak buat macam kategori tudung, add kategori tudung, okay, confirm. Okay, dah ada channel untuk tudung. Okay, cari tudung. Contoh yang contoh 4 segi ni. Okay, share to earn. Okay, first like, share to earn, copy link, letak dalam WhatsApp dulu. Ikutlah korang nak letak kat WhatsApp ke, kat notes ke apa ke, ikut korang lah. Lepas tu download image. Macam contoh aku cakap sebelum ni, kalau buat video dia income lagi banyak sikit. Jadi korang buat video, download je image. Nanti korang pakai template yang dekat Shopee sediakan tu, just buat video, masuk je gambar. Lepas tu dah settle, tekan my collection. My collection ni korang letaklah nama ni, pendekkan sikit. Jangan lupa letak number 30. Okey, contohlah ni contoh kan. Lepas tu pergi kategori, masukkan dalam tudung, confirm, dah settle, save. Nak tengok? Okey, check now. Dah masuk dalam korang punya link, account, my collection. Dia ada dah dalam item tudung. Pentingnya number tu sebab nanti korang sebut je number berapa untuk korang punya collection, 24 ke, 25 ke, nombor 22 ke, senang. Orang dah tahu dah bag ke. Okey, itu je aku punya sharing untuk hari ni. Kalau korang ada sebarang nak tanya ke, nak tahu apa-apa, just drop komen kat bawah, aku akan jawab apa yang aku tahu. Kalau korang suka boleh like, share dan subscribe aku punya channel. Okay, terima kasih.